Okey, ni suapan pertama maksud nak bagi budak-budak ni makan kuah dia dulu. Bismillah nah. Bismillah. Masuk. Ha. Masuk tak ada ke idea nak buat menu berbuka puasa? Tak ada idea. Yang lain-lain yang sedap-sedap lah. Hidangan yang sesuai kita buat untuk buka puasa lah. Banyak je. Kongsilah satu. Apa pasal tak boleh? Boleh je nak kongsi. Bukan 100 pun boleh. Tapi menu sedap lah. Menu sedap. Tapi dengan syarat sahabat kena tonton video Mak Su sampai habis. Barulah Mak Su seronok nak kongsikan resipi. Bukan setakat 100 pun boleh menu yang Mak Su nak kongsi ni mudah je. Tapi jarang kita buat, insya-Allah sedap. Menu ni autentik daripada negara jiran kita, Thailand. Nak tahu menu apa? Menu yang ringkas, mudah, nak buat cepat kan. Balik kerja kita cuzat-cuzat boleh siap dah untuk juadah buka puasa. Jom tonton video Mak Su sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Bardin Comel lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi. Mak Su nak buat, nak jadikan, kita boleh jadikan idea untuk menu berbuka puasa, menu iftar. Sebab menu ni jarang kita buat kan. Sebab menu ni dia autentik negeri jiran kita lah, Thailand. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi udang masak kari hijau Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan kari hijau udang Mak Su ni sangat mudah, sangat simple. First kali ni untuk bahan kisar dia. Mak Su ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, jintan manis, ketumbar. Ketumbar, daun ketumbar sekali akar dia, cili padi hijau, cili besar hijau, serai. Bahan ni semua kita kisar kita kisar halus macam ni. Okey, nanti sukatan Mak Su letak dalam ruangan description. Dan untuk bahan seterusnya Mak Su ada udang. Lepas tu Mak Su ada ni bahan sampingan, bahan pelengkap dia. Mak Su ada kacang panjang, daun selasih, 5 purut, daun 5 purut. Ni bukan 5 purut, sorry, limau nipis. Lepas tu Mak Su ada santan. Dan bahan perasa dia Mak Su ada nampla ataupun kicap sotong. Dan ni bahan-bahan perasa dia. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak panaskan sedikit minyak. Sebab kita nak tumis bahan yang kita kisar tu. Okey, kita panaskan dulu. Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan yang dikisar. Bismillah. Okey, kita masukkan semua. Kita tumis sehingga dia pecah minyak. Dia hijau tu daripada ni lah. Daripada cili hijau, cili besar, daripada daun ketumbar tu. Okey, kita tumis semua ni sehingga dia pecah minyak. Bau dia Masya Allah. Wangi sangat. Dia tak pelik walaupun dia hijau, rasa dia sedap. Tengok tu, Mak Su kisar dia tak hancur sangat. Kalau sahabat kisar, tolong bagi hancur lah. Dia punya jintan-jintan tu Okey. Seterusnya Mak Su masukkan daun 5 purut ni. Okey, Mak Su tumiskan sekali bagi aroma tu keluar. Bau dia memang wangi lah. Ni Mak Su nak bagi dia pecah minyak lagi. Bagi dia garing sikit. Bagi dia betul-betul masak lah. Okey, ni Mak Su nak masukkan sikit je serbuk kunyit. Nak bagi dia warna dia cantik. Sikit je tau. Jangan banyak kan jadi masak lemak cili padi pula sekarang. Bila dah pecah minyak kan, macam ni dah cantik. Tengok warna dia dah cantik. Mak Su masukkan bahan perasa dia ni lah. Garam, gula secukup rasa. Okey, Mak Su masukkan nampla, kicap sotong. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Belum siap lagi, bau dah wangi. Menu ni sesuai lah kalau kita jadikan hidangan juadah berbuka puasa. Okey, untuk hidangan untuk sekeluarga kan. Biasa kita buat kari biasa. Kali ni kita cuba buat kari hijau pula. Versi Thai ni. Memang sedap. Penuh dengan aroma, wangi dia. Memang padu lah. Seterusnya Mak Su masukkan udang. Udang ni kalau sahabat nak goreng dulu pun boleh. Ataupun nak nak masuk terus pun boleh. Lepas tu Mak Su masukkan kacang panjang. Okey, lepas tu Mak Su masukkan daun selasih ni. Okey. Kita masukkan berapa banyak yang kita suka lah. Okey, kalau dia letak lebih dia wangi lah. Dia kalau menu ni wajib lah ada daun ni. Kalau
tak ada daun ni dia akan rasa kurang. Kalau kari kita guna daun kari. Kalau belah sana dia punya kari hijau guna daun. Ada yang panggil basil, daun basil basil Thai tu. Daun selasih. Sama lah tu. Okey, lepas tu kita gaul sebati bagi udang ni keluarkan air sikit. Lepas tu kita boleh dah masuk santan. Kalau kita tak buat santan ni dia dah jadi pak pet. Pak pet Thai tu. Okey, seterusnya masukkan santan. Okay, kita masukkan ni guna satu kotak kecil tu yang 250 ml tu kalau kurang je lagi tambah. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Nampak tu hijau cantik elok nampak tu. Bismillah. Nampak tak kejadian dia? Kari hijau. Padu ni. Okey, kalau kita punya ni pekat sangat, kita masukkan sikit air Okey. Cantik tak sahabat warna dia? Ni bukan hijau pewarna Ni hijau semula jadi daripada daun ketumbar, daripada cili hijau, cili padi hijau. Ni nak siap dah tu kan ni maksud cakap kejap je. Kejap je menu ni. Kita balik kerja pun sempat lagi kita nak masak untuk jadikan hidangan berbuka puasa. Nampak tu warna dia dah cantik. Nampak tu kepekatan ikut pada sahabat. Nak pekat ke, nak cair ke, macam maksud. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair lah. Sedang elok lah kalau kita makan dengan nasi. Okey, seterusnya maksud nak masukkan bahan hiasan dia. Cili padi hijau dengan daun ketumbar. Okey, bahan terakhir dia. Ni bahan penyedap dia. Maksud masukkan perahan air limau nipis. Allahu Akbar, jatuh dengan kulit-kulit licin sahabat. Tapi tak apa. Okey, kita gaul sebati bagi dia ada rasa masam-masam tu. Secukup rasalah, masam, masin, manis semua lengkap. Okey, limau nipis ni maksud guna 2 biji. Sebab maksud nak ada masam tu naik lah. Kalau sahabat tak suka masam boleh kurangkan Lagi satu maksud punya limau ni pun air dia kurang. Jadi maksud guna 2 biji. Okey, lepas tu kita gaul sebati lah. Okey, pastikan rasa dia cukup lah. Ada masam, ada masin, ada manis, ada lemak. Okey, maksudnya nak siap dah tu. Sahabat nampak ni? Nampak udang tu. Bersalut elok dengan kuah kari hijau kita ni. Tengok warna cantik nampak. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Sedang elok kalau kita makan dengan nasi. Wangi penuh dengan aroma serai, aroma daun limau purut, aroma daun selasih. Memang padu sahabat. Nampak tu. Sesuai kita jadikan hidangan untuk kita berbuka puasa. Alhamdulillah, udang masak kari hijau masih lasta sedia untuk dihidangkan. Okey, sahabat. Maksud punya udang masak kari hijau dah siap. Jadi maksud nak hidangkan lah. Bau dia memang wangi lah, penuh dengan aroma. Memang sedap. Okey, kita ambil udang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni maksud punya pekat Kalau sahabat nak cair boleh tambah lagi air ataupun tambah lagi santan. Nampak tu dia punya kepekatan tu. Sedap ni. Okey, kita letak ni cili dia. Ni daun limau purut dia. Sini kuah dia. Okey, lepas tu mak hiaskan dengan daun ketumbar ni sebagai hiasan dia. Dan dia punya daun daun selasih. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah udang masak kari hijau masih lasta dah siap. Jom kita makan. Okey sahabat, hari ni maksud tak makan sebab maksud puasa gantilah selama perempuan kan. Jadi hari ni maksud nak bagi budak bulat ni rasa. Biasa budak dia tak menipu. Kalau sedap juga sedap, tak sedap cakap sedap juga. Okey. Okey, suapan pertama sebelum suapan pertama maksud nak ambil dulu udang ni. Nasi tak ada. Nasi relax. Okey, kita ambil kuah dia.
Okey, ni suapan pertama Mak Su nak bagi budak bulan ni makan kuah dia dulu. Bismillah, nah. Bismillah. Ui, untung meja. Sedap. Sedap. Okey. Masak apa ni? Ah? Masak apa? Udang masak kari hijau. Sedap tak? Patutlah sedap. Okey. Jangan lupa buat mainan ni, guys. Okey sahabat, ni Mak Su nak bagi dia rasa lagi udang pula. Ya Allah. Nah, bismillah. Setelah budak ni dia nakal sikit. Oh, lama roboh meja Mak Su ni. Rasa dia apa? Rasa dia? Pedas, Okey. lemak, Lemak, okey. wangi, Wangi, okey. Secukup rasa. secukup rasa. Okey, sahabat boleh cuba resipi ni sebab dia rasa dia penuh dengan aroma, dia rasa lemak dia daripada santan, wangi daripada pelbagai daun yang kita letak, daun selasih, daun limau purut, serai. Dia memang wangilah menu ni. Sahabat boleh cuba dekat rumah, okey. Okey sahabat, ni Mak Su ambil udang dia. Oh, nampak tu. Ni dia punya kuah dia. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair, sedang elok. Nampak tu. Allah. Okay. Bismillah. Okey sahabat, ni suapan terakhir. Okey nah. Kita bagi dia udang lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Allah sedap. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni jangan skip iklan, okey. Dan paling penting sekali jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badra. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.